Monster Galaksikat kuasa di tanganmu. Kita sekarang berada di kejohanan pertama Monster Galaksikat Premier League tahun 2026. Untuk tahun ini, kami bawakan kepada anda sesuatu yang baru dan berbeza. Kalau sebelum ni, Premier League diadakan di sekolah-sekolah yang terpilih saja, tetapi untuk tahun ini, kita besarkan lagi skop talingan dan kita buka untuk semua pelajar Malaysia yang berumur 7 hingga 17 tahun. 8 sekolah terbaik akan dipilih di setiap lokasi untuk mewakili sekolah mereka di peringkat kebangsaan. Siapakah sekolah yang bakal melayakan diri di Sunway University Mall? Kita tunggu dan lihat. Let's go! Kali ini kita bawa 3 tim. Doa dengan harapan semoga hari ini menang 3 tim top 3 dan kita layak ke grand finale Disember nanti. InsyaAllah hari ini. Harapan saya kalau saya menang, saya rasa macam bangga dan juga ada harapan untuk persaingan seterusnya. Jangan cuba putus asa dan menuju kemenangan. Kita dah berjaya jumpa 8 pasukan pertama yang akan mewakili sekolah mereka di peringkat akhir Premier League Disember ini. Jadi untuk hari ini, Sunway University Kuala Lumpur hari pertama dah pun melabuhkan tirai dengan 8 pasukan terbaik. Sekolah manakah yang akan merayakan diri untuk minggu kedua nanti? Kita tunggu dan lihat. Monster Galaksikat kuasa di tanganmu.